Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emily's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan biskut raya klasik iaitu semperit dahlia. Okey, mula-mula kita akan sukat dulu margarin. Ni ada butter blend sebanyak 250 gram. Kemudian masukkan gula yang telah dikisar halus. Okey, masukkan juga sedikit esen vanila dan juga berwarna kuning telur. Kesemua bahan ni kita kacau dulu sehingga sebati. Okey, bila dah sebati macam ni, barulah masukkan bahagian tepung. Okey, masukkan 1 cawan tepung jagung, 1/2 cawan tepung custard, seterusnya masukkan 2 cawan tepung gandum dan uli lagi sehingga dia membentuk satu dough yang tidak melekat di tangan. Tapi kalau dough ni masih lembek, boleh je tambahkan lagi sedikit tepung gandum, kemudian kita uli. Okey, ni dia dah jadi dah dough untuk biskut semperit. Kemudian barulah sediakan acuan biskut semperit. Okey, masukkan adunan tadi sehingga penuh acuan. Kemudian perlahan-lahan tekan dengan menggunakan ibu jari. Sementara tengah tekan ni, bolehlah panaskan oven 10 minit awal supaya bila kita masak nanti tu, biskut ni dia tak akan mudah hangit. Okey, dah siap tekan biskut ni, boleh letakkan hiasan pada bahagian atas, tapi kali ni saya letakkan jam nanas yang telah dibulat-bulat kecil. Kemudian boleh bakar selama 20 minit pada suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Okey, bila dah masak tu kita sejukkan dulu sebelum masukkan ke dalam balang. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah 3 balang biskut raya dan rasa dia pun sangat sedap. Biskut semperit ni tak muak dimakan. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi.